Terima kasih kepada DAP. Dia bukan lagu tu. Sebenarnya kalau kita kata bila mana DAP nak turun membantu, sepatutnya kita habaq je kat orang UMNO tu. Habaq gini je kata. Habaq depa gini. Orang UMNO patutnya bersyukur. Kan? Patutnya bersyukur je lah. Yalah. Weh, pimpinan DAP daripada Melayu tu sendiri kot yang diterima masuk ketika ada di Kongres DAP yang baru-baru ni. Kan? Sepatutnya UMNO di air kuning tu sendiri, di air kuning tu, dia kena buat apa tau? Dia kena buat ni, pulut kuning, katuk kompang. Lepas tu apabila datang saja mereka ni, ketibaan adik-beradik daripada DAP kita, bangsa Melayu kita, dia kena buat lagu tu. Baru betul, barulah kata UMNO tu meraihkan ketulusan DAP tu sendiri. Tulus ya. Tulus tak tulus ni sampai buat jawatan kuasa khas untuk ayat kuning. Pasal apa DAP nak kena buat jawatan kuasa khas untuk ayat kuning? Pasal apa di Nenggiri tak ada apa jawatan kuasa khas, di Mahkota ke, di Johor, di Pahang itu ni ke? Kan? Tak ada jawatan kuasa khas. Tak ada pun. Pasal apa? Sebab Perak tu yang kata Perak ni penting. Mereka ada 12 kursi. 12 kursi lagi saja nak cukup. Lepas tu pula pilihan raya ni digunakan untuk apa? Untuk nak bagi tahu kata UMNO dah tak kuat dah. Hang akan tengok orang akan mengundi UMNO tu makin turun. Kalaulah kata pilihan raya ni depa tak dapat undi sebanyak 17,000, yalah sebab campur PH dengan BN, campur dia akan jadi 16 lebih. Kalau mereka bawah daripada 17, itu menandakan untuk pilihan raya ke depan nanti DAP akan show lah, pilihan raya hari tu you orang kita gabung pun dapat banyak ni saja. Sebab tu mereka nak buat jawatan kuasa khas. UMNO tak sedar. Sebab tu aku kata untuk pilihan raya ni, hampa suruh saja puak-puak UMNO ni, alah sambil duduk di kedai kopi saja ke bang. Hampa kata gini, baguslah DAP nak main tolong, jawatan kuasa khas pun dah ada dah. Kan? Apa lagi? Katok kompang, buat pulut kuning. Kalau ada budak-budak kecil apa semua tu, bagi berendui sekali kan tu. Bukan susah. Tu cara dia. Hampa tutuh lagu tu je, tak payah nak main susah-susah. Nak main sakit kepala apa dengan mereka ni. Zaman media, orang tua, orang muda, tengah-tengah, budak sekolah, semua mereka tengok. Hampir ambil MB Sanusi tu, bagi dia berjalan dalam kampung-kampung, orang tua UMNO pun keluar salam dengan dia. Pasal apa? Cara pentadbiran tu. Dan daripada lah kita kena fahamkan dah orang dalam Malaysia ni, bahawasanya bila agama itu duduk di depan, inilah jadi dia. Apa dia? Keadilan terbela. Sampai kelah berapa ribu geran tanah dah yang diberi kepada orang-orang yang berstatus rakyat Malaysia yang duduk di Kedah, yang memang asal usul Kedah, yang mereka mohon sekian lama. Orang-orang di ayat kuning pun ada pohon tanah, tapi dapat tak? Tengok plan yang kita dah tunjuk tadi, plan hak pasal tanah-tanah yang dah terbocor ke orang lain, dah jadi TOL dah. Ni apa dia ni, apa cerita ni? Orang-orang sana depa peka benda ni. Depa ni cerita pasal gas pipe ni, depa bukan reti dah, depa tak faham gas pipe. Cerita pasal tanah depa tu sendiri. Ada tak pembelaan daripada DAP? Tak bela. Habis UMNO yang duduk dalam Dun Negeri Perak tu bela lah? Tak bela pun. Yang duk bercakap pasal tanah ni PAS, PN yang duk bercakap tu, yang duk jadi Laksmana,
Kan, laksana hantu yang duduk di dalam dun tu. Pakcik Razman duduk cakap, hontam, pang, 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 pang. Disambut oleh adun-adun yang lain. Sebab tu kata, untuk yang ni, hampa abad kat orang UMNO, masa kita nak pi belarak nanti ni, hampa menyanyi lagu terima kasih kepada DAP, kerana sudi menubuhkan jawatan kuasa. Mana ada negeri lain ada? Adalah sebab DAP yang tersirat dia tu. DAP ada tersirat yang mereka nak sangat-sangat. Sebab apa? Mereka lah ni tak cukup 12 kerusi saja lagi. Dan untuk ke depan hanya memerlukan sekitar 2 kali PRN. Selesai Perak tu. Hang UMNO pun masa tu pun bolehlah menyanyi lagu Pak Kaduk. Kan? Alahai Malang Pak Kaduk, menang sorak kampung tergadai. Elok hampa bagi rebana kat depa, hampa bagilah kompang kat depa. Abang kata ni kami bagi ni, beda nanti lagi 2 kali pihak raya, beda hampa nak menyanyi tepi-tepi parit. Boh lagu tu ya.